Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, bertemu kita sekali lagi untuk pemasangan di dalam bulan Syawal ni. So pagi ni kami buat pemasangan di tempat sama juga, Seri Ceding, Jarum tu. Yang ni dulu kalau tengok video saya tu ada nama tempat tu Cafe Toli-Toli. Yang ni kakak kepada kapten ni, kakak ipar tu salah saya. So Seri Ceding itu je masalah dia. So pagi ni kami keluar awal sikit, dan nanti kita ke lokasi lah. Dan juga rumah ni yang paling cantik sebenarnya saya tengok dah dekat Seri Ceding. Okay, jom, let's go. Okay guys, so kita dah sampai dah, desa pinggiran Bayu. Dulu, okay, sebelum ni kalau nampak lah, okay, ni Toli-Toli Backyard Cafe ni dulu saya buat, tapi Alhamdulillah sekarang pun masih berdiri dengan gagah lagi. Speed kat sini pun padu-padu lah. Okay, so untuk lokasi ni, dia memang signal dia memang kurang memuaskan lah. Dia ada 5G, tapi 5G dia kat sini memang terputus-putus. So apa yang saya cuba nak buat ini adalah saya nak dapatkan speed yang paling terbaik dahulu. Lepas tu nanti baru kita tengok yang mana paling sesuai untuk rumah kakak kepada Datuk Ramli ni lah. Dan sini banyak perumahan baru lah kat sini. Dia orang baru buat ni, sebelum ni tak ada jalan lagi. So sekarang dah ada dah. Mungkin tak tahulah berapa lama lagi untuk Unify ni masuk, sebab dia orang dah pernah minta dah untuk kawasan ni tapi tak dapat. So kita selesaikan dulu untuk sementara ni dulu lah. Apa yang boleh buat kita buat, insyaAllah. Okay, so untuk rumah ni yang menarik dia design dia dah. Dia macam apa, British design, lebih kurang gitu lah. Walaupun secantik-cantik rumah, tetapi jika ada masalah internet, benda tu takkan sempurna lah. Okay, untuk lokasi ni signal 4G tu ada 1-2 bar, tapi internet tak ada. Bila kita pakai dekat modem, ini ada sikit. Tapi saya nak dapat OTP tu tak dapat. So bila kita buat speed test kat sini, kalau kat modem tu langsung tak ada internet lah. Dia memang tak ada internet kat sini. Okay, dia tak ada. So apa yang kita nak buat nanti, kita pasang antena dulu, dan kita tengok dapat tak 5G kat sini. Sebab yang saya pasang dekat kawasan ni memang ada 5G. Cuma berapa kuat 5G boleh dapat, kita kena cuba lah. Sementara tu nak minta Tok tolong settlekan OTP tu dulu. Okay, walaupun banyak rintangan tadi nak buat, macam-macam dugaan nak buat kat sini, tapi Alhamdulillah, cerita dia pasal SIM je. Tapi 5G sini memang padu gila lah. Memang padu. Seri Ceding 500 lebih Mbps. Kita bagi Tok buat ulasan selaku bekas mandur suatu ketika dulu. Alhamdulillah, tapi rumah ni baguslah. Dia ada pintu kecil kat atas ni untuk memudahkan kita pasang antena kat luar. Tapi cantik lah rumah ni. Atas dia semua tersusun cantik. Kabel dia apa semua cantik. Kontraktor dia bagus lah. Memang berbala dah kalau buat ni. Okay guys, so kita dah buat dah. Pak An tolong hari ni, Pak An ikut hari ni. Okay, yang bagusnya rumah akak ni, tengok saya baru pertama kali lah datang rumah macam ni lah. Kita panjat biasa atas bumbung, plaster ceiling. Lepas tu terus kadang-kadang nak panjat bumbung tak ada cara, sebab rumah ni dua tingkat. Yang bagus je rumah ni, akak ni siap buat pintu untuk apa-apa, contoh nak pasang antena ke, ataupun tangki air ke. Okay, tangki air buat kat atas ni. Okay, so ni keadaan sekeliling dekat rumah akak ni dekat kampung Seri Ceding. Yang tu saya pernah pasang, yang tu Alhamdulillah okey juga. Kat kawasan tu internet pun dah laju lah. Cuma rumah akak ni je yang tak ada, dan beberapa rumah kat sini yang memang langsung boleh dikatakan tak ada lah. Okay, so kita dah pasang antena lah. Tak usah tinggi-tinggi mana pun. Tok buat tadi pun dekat 500 Mbps. So saya sekarang ada kat atas.
Okay, modem tu jauh sikit. Aduh, so kita cuba kat sini lah. Okay, tadi lubang kat bawah tu. So kita cuba sini. Saya try pakai Celcom Digi dulu sebab kita nak dapatkan speed internet. Tadi kat bawah Pak Am boleh dapat dekat 570 kelajuan 5G dekat Kampung Seri Ceding, rumah akak ni lah. Kelebihan dia pasal rumah akak ni tinggi, so kita dapat achieve signal yang paling tinggi lah. Ada satu rumah dekat Seri Ceding yang saya buat sebelum ni, dia rumah kat bawah, kalau tiang tinggi-tinggi pun lebih kepada bahaya. Okay, nak maintenance pun payah. So walaupun jauh macam ni, kelajuan dekat 400 Mbps. Okey, kadang-kadang yang tempat yang saya pergi tu, ada satu tempat yang saya pergi tu, dia tak perlu, dia memang tak ada 5G, tapi tempat dia tu ada 4G plus lah. Jadi kelajuan yang dia boleh dapat tu hampir 200 lebih. Saya pernah cuba di kawasan Hulu Langat, di Jalan Lama Hulu Langat tu. Okey, yang nak menuju ke Kuala Kelawang, kelajuan 4G plus dia dekat sana hampir dekat 300 Mbps. Sebab kawasan tu memang tak ada 5G dan juga tak ada penduduk lah. Jadi infra dekat situ boleh dikatakan jarang ada masalah dan jarang ada komplain lah. Jadi kalau katakan kawasan anda tu ada 4G, tak ada 5G, okey, anda test dulu. Kalau katakan terlalu banyak penduduk dekat kawasan tu, dan kawasan tu ada 4G dia, kemungkinan drop banyak lah. Tapi kalau kata ada 5G, satu kelebihan lah untuk kawasan tersebut. Okay guys, so okay, kita dapat 5G dah untuk rumah Acik ni. So saya dah dekat dengan modem, tapi kabel ni saya extend dengan LMA 240. Okay, kita extend dengan 240 pasal LMA 400 saya semua 10 meter. Jadi kebetulan saya ada lagi LMA 240. So nak bagi dia sampai dekat tempat ni. Alright, ada sikit beza lah, sebab kita dah kecil kabel, so dia tak boleh nak go sampai 5 lebih lah. Tapi dengan kelajuan 400 lebih, kawasan 5G ada, tapi tak dalam rumah tak ada 5G, kira baik lah. Okay, untuk upload dia sepatutnya boleh dapat dalam 60 tadi. Bila pakai LMA 400 boleh dapat lebih lah sikit. Tapi saya pun tak ada kabel tu, so kita pakai yang sedia ada sajalah. Okay, siap dah kita dah. Okay, yang ni daripada depan sampai ke belakang. Ni keliling ni memang kawasan kelapa sawit lah, tapi ada perumahan, cuma kelapa sawit ni daripada penduduk lama sini dulu, so ada yang dah jual tanah, jadi ada orang beli. Orang tempatan sini memang jual tanah kat sini dan dia berpindah ke tempat lain lah. Tapi tanah ni memang murah lah. 3 lot ni kata pakcik dalam 100 lebih ke 200k untuk dapatkan lot banglo punya dalam 3 lot. So nak tengok kan, kita tengok kat atas ni dia ada kelajuan dia 4G ya. Okay, ada 4G ya. Yang dekat bawah tadi masa saya test tu, kat situ dengan bawah ni memang langsung lah, tak okey lah. So kalau kat atas ni kata ni ada, tapi sikit-sikit lah. So kita tengok sikit-sikit tu untuk Unify berapa. Ikutkan Maxis okey sikit kat sini dia kata. Okay, dia dalam kawasan 5G tapi tak dapat 5G. Tapi inilah kelajuan dia untuk 4G, walaupun berada di tingkat atas lah. Okay, tengok jauh beza 7 Mbps untuk download, upload dia takat ni lah. So kalau tak pakai antena, tak ada wifi lah. Test lagi, sama juga. So isu dia sama juga, sama je speed dia. Maxis okey sikit kata dalam 15 untuk pakai kat handphone, tapi kat rumah bawah dia dah hilang dah sekejap. Dia kena keluar daripada rumah ni baru ada lah. Tengok kat bawah pokok kan, ada, nampak tak? Kat bawah pokok tu ada brother tu tengah pakai wifi tu. Tapi wifi tu wifi handphone dia sendirilah. Okay, upload dia pun tengok makin teruk, kalau hujan lagi teruk lah. Okay, jom kita test tentang wifi pula. Okay, modem ni di tingkat atas. Okay, kena ikutkan wifi dekat sini memang ada. Reload dia ada. Ni dalam ni.
Ni, tu ada lagi tu. Dekat dalam kotak dia ada. Ni, dalam kotak. Dalam kotak warna oranye. Okey. So, kita tengok wifi lah sekali ni. On dulu. Yang ni yang saya kata, modem wifi tak boleh nak cover satu rumah. Apa jenis pun tak boleh. Okay, so sekarang wifi ni kita ada dekat full bar lah. So kita turun tangga. Siapa yang pakai apa jenis wifi, fiber, Starlink, pakai apa-apa pun, kalau wifi tu tak sampai, dia tak boleh, dia kena tambah router. Okay, di handphone saya ada 3 bar. Router tu kat atas ni lah. Okay, so kita anggap sekarang ni router ni kat atas ni kat sini lah. Ya, kat sini lah. So saya tengok berapa kelajuan boleh dapat. Sama ke tak sama? Okay, tak ada internet. Nampak? Sebab interference antara bangunan ni, blocking ni dengan ni, dia tak boleh dapat. So, nak tak nak, kalau rumah besar, double story atau lebih besar daripada yang ni, apa yang anda kena buat? Tambah router untuk memastikan wifi tak terputus walaupun ada internet di sebelah atas. Okay, sekarang ni internet ada kat belah atas, tengok dia ada balik, tapi slow sebab ada interference antara dia. So better tambahlah router ataupun pakai mesh. Kalau tak ada wiring, anda pakai mesh lah. So saya cuba sekali lagi. Okay, tadi speed kat bawah, so kita cuba pula di sebelah atas. Sepatutnya dia tak ada loss signal. Okay, sekarang modem kat tepi tu. Nampak? So di sebelah bawah tak dapat wifi disebabkan interference je. Nak tak nak kena pakai mesh ataupun pakai router lah. So wifi di sebelah atas ada, di kawasan rumah semua ni ada, di bawah pun ada, dan kemungkinan dekat luar tu pun boleh dapat juga. Okay guys, Alhamdulillah selesai dah kita punya pemasangan parabolik di Kampung Seri Ceding, rumah yang ke-7 ke-8 saya pun lupa dah. Panjang saya buat dekat tempat ni lah. Okay, untuk lokasi ni Alhamdulillah dipermudahkan lah. Sebab tempat dia dah tinggi dah, so kita tak perlu pakai galah panjang atau tiang panjang. Tempat dia pun memang mudah. Kalau nak buat pemasangan apa-apa antena atas tu, memang terlalu mudah. Jadi memudahkan dan juga mendapat signal yang lebih baik lah. Okay, akan datang ada banyak lagi tempat yang kita nak pergi. Cumanya kita nak susun dulu jadual kan, nak selesaikan mana yang boleh kita selesaikan, yang mudah kita mudahkan. Lepas tu nanti kita tengoklah setiap tempat, macam saya bagi tahu, penggunaan ataupun speed berbeza-beza. Dan untuk zaman sekarang ni dengan ada Starlink pun dah banyak selesaikan masalah. Yang mana yang langsung pakai model SIM card yang nak speed 100 Mbps tu pakai Starlink. Okay, yang mana yang rasa macam mahal sangat komitmen nak pakai Starlink, pakailah model SIM card. Tapi speed tu macam saya bagi tu, kita bergantung kepada lokasi lah. Okay guys, mana yang berminat nak buat pemasangan parabolik ke, Starlink ke, yang nak dapatkan device ke, okay, anda boleh berhubung dengan kami di nombor yang saya terterakan. Okay, insyaAllah temu kita sekali lagi di konten-konten pada masa akan datang. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.